Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syahira binti Kamal Zurai, AM 2505019505. Pada hari ini, saya ingin menerangkan tentang buku cerita yang dihasilkan oleh saya sendiri. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan tentang pengenalan buku cerita ini. Tajuk buku cerita ini adalah Si Arnak yang Tamak. Si Arnak tinggal di hutan bersama-sama sahabatnya kura-kura. Mereka sentiasa bersama-sama ke mana-mana. Buku cerita Si Arnak yang Tamak ini juga sesuai untuk bacaan kanak-kanak kerana ia mudah difahami tentang sikap tamak. Cerita ini mengisahkan seekor anak yang sangat tamak. Dia tidak mendengar nasihat daripada sahabatnya, si kura-kura. Dia selalu mahu lebihkan makanan sehingga tidak menghiraukan nasihat sahabatnya itu. Si Arnak yang Tamak. Pada zaman dahulu, terdapat 2 ekor haiwan yang bersahabat karib, iaitu si Arnak dan si kura-kura. Pada suatu hari, si Arnak dan si kura-kura berjalan di kebun sayur-sayuran. Kemudian, si Arnak dan si kura-kura ternampak banyak lobak merah di kebun tersebut. "Wah, banyaknya lobak merah. Aku mahu makan semuanya," kata si Arnak. "Arnak, jangan makan terlalu banyak. Nanti perut sakit," kata si kura-kura. "Tak apa, kura-kura. Aku boleh makan cepat-cepat sebab aku lapar sangat," kata si Arnak. "Tapi jika kamu makan banyak, kamu mungkin akan menyesal," kata si kura-kura. Kemudian si kura-kura pun pergi. Setelah si Arnak makan banyak lobak merah, ia pun tertidur dalam kekenyangan sambil memegang lobak merah yang belum dimakannya. Beberapa waktu kemudian, petani pun datang. "Siapa makan semua lobak merah saya?" kata petani. "Oh, tidak. Saya makan terlalu banyak," kata si Arnak. Kemudian, petani pun mengurungkan si Arnak ke dalam sangkar sebagai hukuman. "Maafkan saya, petani. Saya tak akan tamak lagi." Selepas itu, petani pun pergi meninggalkan si Arnak yang berada di dalam sangkar. Tidak lama kemudian, si kura-kura pun datang menolong si Arnak membuka sangkar tersebut dan mereka pun pergi dari kebun itu. "Ingat, Arnak, lebih baik makan sedikit," kata si kura-kura. "Betul, kura-kura. Terima kasih kerana mengingatkan saya," kata si Arnak. Pengajaran daripada kisah si Arnak dan si kura-kura ini adalah kita janganlah menjadi seorang yang tamak. Jika kita terlalu tamak, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak perkara berharga daripada yang kita inginkan. Tamat. Kepentingan buku cerita ini. Buku cerita ini dihasilkan adalah dapat meningkatkan kemahiran membaca dan berfikir kanak-kanak. Seperti kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran membaca dan berfikir berdasarkan contoh buku cerita Si Arnak yang Tamak. Selain itu, dapat mendidik nilai moral. Contohnya, apabila kanak-kanak membaca buku cerita Si Arnak yang Tamak ini, banyak nilai moral yang dapat kanak-kanak pelajari seperti kita janganlah bersifat tamak kerana kemudian hari kita akan tersiksa.